Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Pada Baku Hantam Championship, saya ucapkan tahniah kerana fight yang akan berlangsung di Indonesia dengan 12 fight card. 12 fight card yang saya kira adalah satu fight card yang antara yang terbaik yang dapat dilaksanakan, dan yang paling penting dapat kelulusan untuk semua fight-fight tersebut. Saya difahamkan banyak sangat ujian yang dilalui, difahamkan nak kena dapat permit, nak kena dapatkan kelulusan daripada majlis sukan, nak kena dapatkan macam-macam lagi kerana nak dapatkan visa, kena bawa international fighter, semua sebagainya. Semuanya berlaku dalam keadaan last minute. Jadi itu adalah satu kejayaan. Jadi 12 fight card ini adalah 12 fight card yang perlu disokong oleh semua pecinta combat sport. Jadi saya ingin mengajak kalian untuk menonton di PTV. Jadi kalian boleh klik di Baku Hantam TV kerana sampai ke hari ini kita masih melihat belum mencapai sasaran seperti mana yang kita gambarkan. Jadi inilah waktunya kita untuk mendukung organizer, penganjur yang berusaha bersungguh-sungguh, sebab semua orang tak apa faham tu. Sebenarnya orang nampak sebenarnya yang fight ni yang untungnya fighter. Sebenarnya saya bagi tahu yang paling untung memang betul fighter, tapi yang paling mengambil risiko adalah penganjur. Penganjur kadang-kadang nak balik modal pun tak ada. Kadang-kadang buat event, kadang-kadang nak cari sponsor pun susah. Jadi guys, apa lagi korang tunggu? Saya nak melihat kepada kalian semua untuk daripada kalangan rakyat Malaysia, rakyat Indonesia, untuk korang beli dan support untuk event ini. Kerana mereka buat di satu pulau yang besar, mereka sewa satu pulau, mereka telah buat yang terbaik, mereka telah letakkan 200% untuk mereka melakukan event sebesar ini. Jadi kita tinggal klik dan beli saja. Takkanlah kita boleh habiskan duit kita dengan macam-macam acara, macam-macam kehidupan perjalanan, tapi kita tak mampu nak bayar sekadar bawah daripada RM12 ataupun sekitar bawah 39,000 Indonesia. Jadi sebab tu guys, saya ingin menyeru dan mengajak anda semua. Yang paling penting kita boleh tengok siapa lawan. Kita ada Yunus, kita ada Martin, kita ada big influencer yang akan fight, termasuk yang kalian tunggu-tunggu kan, Al-Fatih, Diana dan Aiman akan berlawan mewakili negara Malaysia menentang fighter dari Indonesia. Jadi guys, apa tunggu lagi? Korang semua, kalau korang tak beli PBB sekarang, korang akan kerugian. Sebab tu guys, apa tunggu lagi? Aku tak payah cakap banyak lah cakap selama ni, event cap ayam, event ni. Kali ni kita buat satu event berprestij antarabangsa. Baku Hantam telah berjaya buat satu event sebesar ini. Kalau ini pun korang tak support, jangan mimpi nak lihat combat sport dalam dunia akan berkembang daripada kalangan orang Asia. Dan sebab itu, let's go guys. Apa tunggu lagi? Abang Rudi, jangan cakap saya tak payung Jangan cakap saya tak bantu Jangan cakap saya tak sokong. Okay, Abang Rudi, sorry Abang Rudi. Sebelum ni ada cakap lebih-lebih sangat. Saya cakap tu bukan saja-saja Abang Rudi tapi saya sebenarnya terasa hati. Tapi tak apa, sebab Abang Rudi telah buat yang terbaik untuk pecinta combat sport dalam dunia ni. Jadi kita orang semua akan support. Okay guys, Assalamualaikum.